Krisis Rohingya. Rasanya kita semua dah biasa dengar tentangnya kan? Tapi ia bukan lagi sekadar satu berita tergempar. Ia dah berubah menjadi sesuatu yang kronik. Satu krisis yang sistematik, di mana usaha sebuah negara untuk memadamkan satu bangsa bertemu dengan sikap acuh tak acuh dunia. Dalam kubasan kali ini, kita akan lihat macam mana kita boleh sampai ke tahap ni. Dan yang lebih penting, kenapa ia masih berterusan. Petikan daripada seorang pelarian muda ni memang merumuskan segalanya dengan begitu mendalam. Ini bukan cerita pasal tak cukup air je. Ini cerita pasal kehidupan itu sendiri yang seolah-olah ditekan butang jeda, terperangkap, tergantung, di kem-kem yang padat, menanti satu masa depan yang entah bila akan tiba. Dan inilah skala tragedi ini dalam bentuk angka. 1.28 juta orang Rohingya yang tidak bernegara. Kebanyakan daripada mereka terkandas di kem pelarian terbesar di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik, tahu tak? Ia mewakili lebih sejuta nyawa yang dinafikan hak paling asas, hak untuk ada sebuah negara, sebuah identiti. Okey, jom kita mulakan. Untuk betul-betul faham krisis ni, kita tak boleh tengok pada keganasan semata-mata. Pelik kan bunyinya? Tapi kita kena mulakan dengan dokumen, dengan kertas kerja. Kita kena tengok macam mana undang-undang digubah untuk membina tapak bagi apa yang PBB sendiri gelar sebagai contoh klasik pembersihan etnik. Garis masa ni menceritakan satu kisah yang sangat menakutkan. Sebab ini bukan benda yang jadi secara tiba-tiba. Tak, ia adalah satu proses yang disengajakan, yang memakan masa berdekad-dekad. Daripada pengusiran pertama tahun 1978 kepada undang-undang kejam pada tahun 1982 yang lucutkan kewarganegaraan mereka dan akhirnya keganasan besar-besaran pada 2017. Setiap langkah adalah satu lagi bata yang membina tembok pengecualian ini. Jadi, kata kuncinya di sini ialah tanpa negara. Penting untuk kita faham, ini bukan satu kemalangan, ia satu rekaan. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tu, ia boleh dikatakan satu karya agung kejahatan birokrasi. Dengan satu tanda tangan, ia secara sengaja menukar satu komuniti yang dah berakar umbi di situ selama berabad-abad menjadi pendatang haram di tanah air mereka sendiri. Ini melucutkan segala hak mereka, menjadikan mereka terdedah kepada apa jua bentuk penindasan. Okey, dari undang-undang, kita beralih kepada realiti di lapangan sekarang. Kehidupan di Cox's Bazar, Bangladesh. Sumber kami menggambarkannya bukan sebagai kem pelarian, tapi sebagai bilik menunggu terbuka terbesar di dunia. Cuba bayangkan, sebuah bilik menunggu sebesar bandar, tanpa bumbung dan tanpa jaminan yang giliran anda akan tiba. Itulah metafor yang sangat kuat untuk keadaan mereka yang terperangkap. Dan di dalam bilik menunggu gergasi ini, 95% pelarian Rohingya bergantung sepenuhnya kepada bantuan kemanusiaan untuk terus hidup. Cuba hadamkan sekejap. Bergantung sepenuhnya. Maksudnya, tiada kerja yang sah, tiada keupayaan untuk berdikari, setiap suap nasi, setiap pil ubat, semuanya bergantung pada belas kasihan dunia. Tapi nampaknya belas kasihan tu makin berkurangan. Tengok carta ni. Jurang yang ada tu sangat menakutkan. Daripada 1.1 bilion dolar yang diperlukan, cuma 12% yang dibiayai. Ini bukan sekadar nombor dalam laporan kewangan tau. Ini adalah risit untuk satu malapetaka yang sedang berlaku dalam gerak perlahan. Dan inilah akibatnya bila sistem mula runtuh. Malnutrisi kanak-kanak melonjak naik. Ratusan ribu orang hilang akses kepada rawatan kesihatan asas. Keselamatan dah jadi satu kemewahan dengan lebih separuh pelarian rasa tak selamat. Geng-geng bersenjata mula mengisi kekosongan kuasa. Dan mungkin yang paling menyedihkan, satu generasi kanak-kanak sedang membesar tanpa pendidikan formal. Satu generasi yang hilang. Kalau anda rasa keadaan di kem pelarian tu dah cukup teruk, keadaan bagi mereka yang masih berada di Myanmar menjadi lebih buruk lagi. Sejak rampasan kuasa tentera pada 2021, satu dinamik baru yang sangat mengerikan telah muncul. Ini adalah satu ironi yang sangat kejam. Cuba bayangkan keadaan ni. Orang Rohingya sekarang ditindas oleh negara dan pada masa yang sama, ditindas juga oleh musuh negara. Mereka dipaksa oleh tentera junta untuk berperang menentang tentera Arakan, lepas tu mereka kena hadap pula tindakan balas dendam daripada tentera yang sama. Betul-betul terperangkap di tengah-tengah. Tiada siapa yang melindungi mereka. Semua ni membawa kita ke bahagian terakhir. Apakah tindak balas dunia? Atau, seperti yang digambarkan oleh salah satu sumber kami dengan sinis, himpunan fantasi komuniti antarabangsa.
Kenapa segala usaha untuk selesaikan krisis ni gagal dengan begitu teruk? Jom kita lihat. Okey, ada 3 penyelesaian yang selalu disebut-sebut. Pertama, pengantaran pulang yang selamat. Ini satu fiksyen. Mana ada orang nak balik ke rumah yang sedang terbakar? Kedua, konsensus 5 perkara ASEAN. Sangat tak berkesan sampai dah jadi macam satu persembahan teater je. Dan ketiga, accountability undang-undang di The Hague. Ya, ia penting. Tapi, ia tak berkuasa untuk hentikan jenayah yang sedang berlaku sekarang. Slide ni tunjukkan dengan jelas kenapa proses undang-undang walaupun perlu tak mencukupi. Prosesnya bergerak macam kura-kura. Dan nak masuk 6 tahun sejak kes ni difailkan, tapi ia masih di peringkat awal. Myanmar pula buat tak indah langsung. Jadi, apa gunanya keadilan yang bergerak terlalu perlahan sampai tak dapat nak lindungi mangsa yang masih hidup? Petikan ni, walaupun pedih, tapi ia tepat merumuskan keadaan. Diplomasi yang sekadar tunjuk-tunjuk dan sikap acuh tak acuh global telah menyebabkan krisis ini hanya diuruskan, bukannya diselesaikan. Kehidupan lebih sejuta manusia direndahkan menjadi sekadar satu ralat pembundaran dalam bajet kemanusiaan global yang semakin mengecil. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Krisis Rohingya ini berterusan bukan sebab kita tak tahu apa nak buat. Penyelesaiannya ada. Ia berterusan sebab tiadanya kemahuan politik. Jadi soalan sebenar yang kita kena tanya pada diri kita bukanlah apa yang boleh dibuat, tetapi kenapa setelah bertahun-tahun dunia masih memilih untuk tidak bertindak. Itu adalah satu persoalan tentang kegagalan tanggungjawab kolektif kita semua.